Lelaki ini tidak pernah tidur selama 3 dekad. Seorang lelaki berumur 64 tahun, Ngok ataupun lebih dikenali sebagai Hai Ngok, mengatakan yang dia tidak boleh tidur selepas mendapat penyakit demam panas waktu dia berumur 31 tahun pada tahun 1973. Menurut warga emas yang berasal dari Kieu Trong, Vietnam ini, dia telah mencuba pelbagai cara untuk tidur selama 3 dekad bersamaan dengan 30 tahun ataupun selama 11,700 malam. Namun, tiap kali dia gagal. Katanya lagi, dia tidak pasti adakah kesulitan dia untuk tidur akan memberikan kesan buruk pada kesehatannya. Ngok mengatakan dia di dalam keadaan yang sehat walaupun berada di usia yang sudah lanjut. Penduduk kawasan Kieu Trong mengatakan yang Ngok masih lagi kuat untuk melakukan kerja-kerja yang berat. Dia masih mampu untuk memikul 250 kg bungkusan baja dan berjalan kaki sejauh 4 km dari pekan ke rumahnya pada setiap hari. Ramai pakar kesihatan yang telah cuba untuk merawat Ngok, sekaligus menyelesaikan misteri ini. Seorang pakar mengatakan yang Ngok berkemungkinan dipengaruhi oleh ubat-ubatan yang diambilnya, menyebabkan dia tidak dapat membezakan di antara tidur dan sedar. Secara langsung, dia percaya yang dia tidak pernah tidur. Dan jika dia tidur sekalipun, ia hanyalah untuk beberapa minit sahaja. Kejadian misteri ini bukan sahaja berlaku terhadap Ngok, tetapi kes yang sama juga pernah dilaporkan berlaku di negara yang lain, seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Asia.